Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Aina. Hari ni cuaca cantik sangat kan? Jom! Aina nak kenalkan 4 kawan baru. Mesti kawan-kawan suka. Jom ikut Aina. Mula-mula, huruf lam. Bentuk dia macam mata kail atuk. Jom ikut Aina sebut. La, lam. Lam untuk mata kail atuk. Kedua, huruf mim. Cuba tutup mulut. Bunyi macam nak makan donat sedap. Mim. Mim untuk mulut. Dan, makan. Huruf nun. Bentuk macam mangkuk. Ada satu berbolah ikan kat tengah. Nun. Sekarang, jom sebut sama-sama dengan Aina. Nun. Pandainya. Keempat, huruf wow. Wah, tengok tu. Macam wow bulan terbang tinggi. Wow. Jom ikut Aina tau kawan-kawan. Wow. Wah, kuatnya suara kawan-kawan. Kita dah belajar lam, mim, nun dan wow. Senang je kan nak ingat semua? Pandainya kawan-kawan semua. Nanti kita belajar lagi ya. Bye kawan-kawan.